akan dibukakan satu hijab, akan jumpa dengan Israel. Bila kita jumpa dengan Israel, kita tahu 5 minit, 10 minit lagi tak lama dah. Kita kena tanya, apakah amal yang kita harapkan akan menyelamatkan kita? Ustaz nak suruh tulis segala amalan ke apa hak boleh buatkan kita masuk syurga. Wasegah dah. Tidak semestinya. Amalan mana hak buatkan kita masuk syurga? Ngaji Quran ke? Tak saya kau orang, tak saya kau orang. Sedekah ke? Amalan ke apa? Amalan selawat ke? Buat kerja suruh orang ni mari kuliah ke? Amalan taat kepada suami ke? Suka senyum kat orang. Ataupun apa saja amalan yang kita sungguh menyebabkan amalan tu kita boleh masuk syurga, terah tulis. Apabila kita terah tulis tu kan, maka kita akan mari berasa, ya Allah, baikilah lagi, ya Allah. Baikilah lagi. Contoh amalan ngaji Quran. Ya Allah, biarlah pohon ikhlas aku ngaji Quran. Amalan aku suka tengok dalam TikTok. Duduk dengar kuliah semua. Lepas kuliah hari ni, kuliah ustaz ni pula, kuliah ulama ni pula. Ya Allah, tolonglah nilai sebagai amalan yang terbaik. Baru kita tanya diri kita dengan jujur. Dan bila kali terakhir kita mengingati kematian sehingga hati kita benar-benar berubah. Ni payah. Kalau kita teringat kau mati, maka kita nak berubah lagi. Ibarat gini lah. Segera dah nak mati, tadi dok baca Quran dua muka surat dah. Teringat kau mati. Tak boleh. Sambung lagi. 5 muka surat baca. Pernah tak kita dalam hidup ni, seorang duduk relax, tiba-tiba gak. Riak. Tak baca Quran ke apa, tak buat amalan seorang, tak buat apa. Duduk saja gak. Tiba-tiba teriak. Riak tu pula, torehlah duduk. Torehlah ke mana? Ya Allah. Banyaknya dosa. Ya Allah. Terima kasih banyaklah ya Allah. Sebab mu masih beri peluang kat aku ya Allah. Ya Allah, baiknya mu aku ya Allah. Ya Allah, angkatlah darjat aku di sisimu. Hak masa gitulah di antara doa yang paling mustajab. Ketika mari tiba-tiba gak teriak tu, minta Tuhan angkat darjat kita. Minta yang kedua, Tuhan siapkan kita. Yang ketiga, biar Tuhan redha kita. Siapkan kita tu maknanya apa? Tuhan tak lepas kita dalam api dah. Baik Tuhan.